Dekat Cokit ni korang boleh borong semua makanan Indonesia. Lorong ni memang banyak gila kedai makanan Indonesia. Setuju. Semua jual benda yang lebih kurang sama je. Hari ni aku nak bawa korang satu tempat dekat Cokit yang mana korang boleh beli semua makanan Indonesia. Kicap manis. Kicap manis. Sini banyak guna ABC ke banjo? Yang ini dia lebih wangi, lebih pekat. Biasa kalau macam sate dia guna yang ni lah. Sate guna yang ni. Madura ke apa? Yang macam ni lah. Sate Madura. Memang guna yang ni. Dengan ini dia biasa guna. Itu yang dia buat jadi wangi. Yang ni yang buat sedap. Keropok apa paling famous kalau dekat Indonesia yang selalu ada dekat kedai tu? Yang selalu ada kat kedai makan yang ni. Ni keropok apa ni? Ini keropok puli rambak. Puli rambak. Rasa dia macam mana tu? Rasa dia lemak-lemak, gurih, masin. Lepas tu yang ini. Yang ini. Ini kerupuk bawang. Kerupuk bawang. Ini kerupuk belacan. Kerupuk belacan. Yang ini udang campur dengan ketam. Udang campur ketam. Betul. Ini paling famous dekat kedai makan. Sos-sos Indo food semua dia. Ni kalau korang nak buat kuah bakso, kat sini ada jual dia punya perencah kuah bakso. Baru dapat rasa bakso sebenar. Kalau korang nak boleh try. Ni ada jual paket banyak-banyak macam ni. Confirm bakso korang lagi jadilah. So ni yang mi bakso tu suun dia orang. Kalau korang tengok suun dia tak sama dengan kat sini. Ni yang buat sedap bakso tu. Kalpok, biskut, krepek semua ada. Saya rasa nak beli suun tu. Suun? Tak pun jajan-jajan macam ni. Jajan RM1 je. Haji tengok apa Ji? Apa tu Ji? Seruling bang ni. Berem tu apa kak? Berem tu apa? Berem ni. Jawa. Makan dengan apa kak ni? Sari. Prata je. Ni apa bunyi? Oh, ada sosis boleh makan. Okey, aku nak try yang ni lah. Ada halal. Okey, kita beli ni satu. Okey, Syamil nak try ni. Brem. Brem. Saya tak tahu apa benda brem. Ini. Batu cili giling. Korang nak buat ayam penyet kan, giling kat sini. Ni serbuk kopi semua ada ni. Ui, energy coklat. Macam menarik. Memang tertarik dengan mi dia kat sini. Sebab style dia orang ikat getah. Ada mi sedap. Ada macam-macam lah. Bagi korang Indomie ke mi sedap lagi sedap? Mana lagi sedap korang rasa? Sebenarnya kalau korang nak tahu pok mi ni sedap, korang kena try. Mi pok mi ni memang sedap. Pedas, ada soto ayam. Ada banyak lah. Air dari Indonesia pun ada. Apa ni? Indomilk. Milk. Dia botol. Indonesia punya. Apa? Red Bull. Kerating lain. Lain macam. Ini yang sedap. Pucuk harum. Dua ni kena ada. Panas. Dah berpeluh dah. Jeruk nipis. Jeruk nipis pun ada. Minuman penyegar. Lepas tu yang mana nak cari jajan-jajan keropok borong pun boleh. Dia orang ada. Memang banyak kat sini. Selalu korang tengok ada extra jos je kan. Sebenarnya ada banyak lagi. Selain extra jos ada kuku bima, ada madu rasa, ada tolak angin. Tolak angin tu rasa apa? Madu? Ya, dia semua ada. Semua ada. Oh, campur. Ini campur. Ini untuk macam kita panas dalam. Lepas tu macam badan rasa sejuk, panas macam tu kan. Ini berapa satu? Satu ni? Biji RM3. Ni RM3 satu ni? Ya, macam tu. Kita try. Inilah satu. Kita try yang ni nanti kat office lah. Boleh? Boleh satu. Okay, berapa kak total? Ada apa tadi ambil? Tadi ada brem, kuku lima, bakso, jambu, air pucuk harum ni, pokari. Okey. Berapa total? 5, 3, 10 dan 3. 27. Minum terus ke campur kak? Ini minum terus boleh, campur dengan macam makan roti bakar ke. Campur boleh. Buat macam. Kedai kita ada dekat sebelah Pasar Buah, berhadapan dengan kedai makan Fazila, dekat Cokit Jalan Raja Bot. Ini memang semua original dari Indonesia ya kak? Betul. Okey. Siapa yang rindu nak try atau rindu dengan makanan Indonesia boleh datang. Siapa orang Indonesia rindu boleh datang try. Orang yang nak try makanan Indonesia pun boleh datang juga. Betul. Try. Ada banyak gas kita orang dapat ni. Ada susu manis, susu kental. Aku tertarik sebenarnya nak try dia punya bakso pedas ni. Apa yang korang nak try ni tadi? Brem. Okey, ni rasa dia macam 100 plus. Kat sana famous. Aku dulu masa pergi Indonesia selalu beli ni. Aku tak pernah minum sebenarnya. Okey. Oh, tak pernah minum? Tak minum bang. Dia teh tapi famous kat Indonesia. Okay. Manis-manis kan? Manis dia ngampas tu dia ada aroma. Harum tu lah. Harum tu. Okey, kita rasa sikit brem ni. Dia punya tekstur lembut gak ah. Lembut. Cik rasa. Bau dia macam susu kan? Macam susu. Kita try. Bismillah.
Ui, Hilang. magic. Dia masuk mulut dia cair. Dia manis, hujung-hujung ada rasa masak. Boleh lah, dia tak adalah masam sangat. Sedap. Sedap. Kita try. Bau dia pedas-pedas agak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup pedas bagi aku. Apa ada rasa bakso tu? Haji, nak try? Boleh? Bismillah. Dia tak pedas sangat. Pedas yang semua orang boleh makan. Ada crispy bite dia tu sikit. Yang mana teringin nak makan makanan Indonesia, korang boleh try dekat Jalan Raja Bot, Coket. Apa-apa pun, Jom kita.